Dah sampai guys. Okay, ni rupa dia, standard je. Okay, tapi ni ayam dia, kobis dia. Okay, korang boleh tengok sendiri portion dia. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ni I nak sambung misi memburu ayam gepuk episod ketiga. Kalau you all semua ingat, episod pertama I bawa korang semua pergi makan dekat Ayam Penyet Kriuk dekat bawah jambatan ya, dekat belah-belah KL sana tu, dia bawah jambatan. Vibe-vibe dia macam Senin Jakarta yang ada siakap tu. Kalau korang ingat episod 2 pula, I bawa korang semua pergi ayam gepuk Cik Sambal yang ada dekat Mentari Subang tu. Dia tepi jalan, dia vibe-vibe tenang je kat situ. Tapi hari ni, episod ketiga ni, dia vibe dia tak tenang lah. Kawasan dia memang tengah-tengah kota raya, jam, padat, penuh dengan orang dan kereta. Tak tahu kenapa I nak pergi juga, tapi kena pergi juga sebab nak try. Kalau korang nak tahu ayam gepuk yang mana, korang kenalah subscribe, hit the notification bell dan stay tune. Welcome aboard. Oh, cantiknya wall of pokok ni. Kalaulah rumah kita boleh buat macam ni kan, tak nampak jiran terus. Okay guys, sikit lagi nak sampai. Jangan risau, ni traffic light okay, sikit lagi nak sampai. Ini kawasan dia. Okay, depan tu je. Okay, sikit lagi. Kat depan tu. Depan sikit je. Situ. Okay, dah hijau dekat. Bye. Okay guys, kita dah sampai dekat destinasi yang kita nanti-nantikan. Okay, tengok belakang I ni. Okay, ada nasi kandar kudu. Yang famous tu, nasi kandar kudu Pulau Pinang. Dia betul-betul sebelah nasi kandar tu. Sebelah ni, yang sibuk ni, ni jalan Tuanku Abdul Rahman. Kalau korang cari parking, boleh parking kat tepi jalan macam ni. I rezeki hari ni lah I dapat parking. Yang tu kena bayar flexi bandaraya tu lah, majlis punya parking, so murah sikit. Tapi kalau tak dapat parking sini, boleh pergi belakang bangunan nasi kandar kudu ni. Dia ada parking, mungkin mahal sikit lah, sejam ke 2 jam RM4 macam tu. So apa tunggu lagi guys, jom kita pergi. Ni ada litua di Langkawi Tak tahulah berapa dia orang bayar ni Apa dia orang bayar Apa dia orang bayar Okay guys, ini nasi kandar kudu. Ni dia, dekat sebelah je. Ayam gepuk macet. Macet tu maksud dia jam kan, traffic jam. So inilah sebab dia. Sini memang sentiasa jam kan. Yes. Jom kita masuk guys. Okay, tak ramai orang sangat lah. Mungkin kena parking. Saya makan sini. Scan kat situ order. Oh, dekat situ. Okay, saya nak record sikit boleh? Saya nak record sikit boleh? Okay. Oh, ni dia punya. Terima kasih. Okay guys, I baru lepas order. Terima kasih. Tengok staff dia friendly Okay, itu number one. Apa tadi? Kedai ni lain sikit. Dia tak macam ayam gepuk lain. Dia premium sikit. Biasa kita order kat counter kan. So kedai ni tak payah. Kedai ni datang, terus duduk, and then order QR aja, scan aja. Okay, so I dah order, dah bayar, dia bayar terus je. So tunggu je lah.
Okay, stay tune guys. Okay, ni menu dia guys. Bila kita scan, dia ada set A, set B macam biasalah. Set C, dia makin banyak komponen dia lah. Okay, set A. Okay, saya rasa saya order set B. Set B dia, kita ambil pedas. Dia ada kurang pedas, pedas, extra pedas. Okay. Okay, tekan. Ni dia tak ada air, so kita kena tambah air. Air kita minum air kosong aja. Okay. Okay. Oh, dia terus bayar Okay, dah sampai guys. Okay, ni rupa dia, standard je. Okay, tapi ni ayam dia, kubis dia. Okay, korang boleh tengok sendiri portion dia. Nasi dia agak banyak. Tu ada tempe dia lah, tempe dengan tahu. And then kuah kacang dia memang tak kedekut, agak banyak gila. Sambal dia. Okay, ni rupa dia. Okay, kita makan dulu. Sambal je guys, sambal. Hey, kedai dia besar sampai belakang. Okay, jadi I basuh tangan. Kedai dia sangat besar. Okay, atas pun kan. Yes. Okay, yang biasa kicap belum. And some the time. Ambil ayam dia, sambal, kita ambil bahagian tengah-tengah. Bismillah. Perfect, mate. Gone, hilang. Okay, kita review lepas ni ya. Dia ada bahagian atas kan, tapi private event 8 orang ke atas. Selesai makan guys. Tengok ni, sentiasa macet, sentiasa jam. Okay, memang ala-ala dekat Jakarta kat Senin, sentiasa penuh dengan kereta. Ni kan kedai dia tadi. Seberang dia ada CIMB. Kat sana ada kompetitor dia, ayam gepuk top global, my favorite. Okay, lama juga tak makan. Okay guys, I dah selesai makan tadi. Berpeluh-peluh I makan, maknanya sambal dia padu lah. Okay, review I, ayam dia besar, ayam dia tak adalah juicy sangat tapi tak kering. Dia tengah-tengah, ayam tu lembut, gorengan yang nice lah sampai ke tulang, rasa perencah dan sedap. Kemudian dia punya sambal lah, sambal dia on point, sambal dia pekat. Dia memang tumis dia ikhlas sikit lah. Some kedai sambal dia kan macam berair kan. So sambal dia pekat, maknanya bawang putih dalam tu pun banyak. Kacang dia pun pekat dan banyak. Okay, dia ada 3 level kepedasan. I ambil yang nombor 2. Dia ada tak pedas, pedas dengan extra pedas. I ambil pedas. Pedas dia I suka. Memang ngam lah pedas dia campur dengan kacang tu. Pedas yang best.
Dia tak pedas gila. Tapi untuk orang lain I tak tahulah, sebab I suka makan pedas. Kalau tak cukup pedas, boleh tambah, ambil extra pedas lah. Itu sambal dia. Nasi dia banyak, tempe dia rangup. Okay. Dia punya tahu pun bukan jenis tahu yang tebal. Tahu dia jenis yang kosong kat dalam tu. So gigit pun sedap. Kan I tak suka yang tahu yang tebal-tebal tu. And then kobis dia, gorengan dia tak cukup rangup. So dia kenyal-kenyal. I tak suka sangat yang tu. So kobis dia kurang sikit lah. I suka kobis yang nipis dan dia goreng je senang gigit. Yang ni pun macam nak tercekik. And then portion dia plus point lah. Portion dia sangat besar. Dengan harga RM4.5, portion dia besar. Kalau episod 2 portion dia kecil kan. Yang ni portion besar, RM14.5. Tapi tak sekali ingat air lah, air kena order lain. Korang boleh order es jeruk. Es jeruk tu air oren yang special lah. Di Indonesia banyak jual. I tak order. I order air kosong je. And then tempat dia selesa lah. Ada aircon. Dia tak ada bahagian luar. Tempat dia ada aircon dan selesa, sejuk, besar. Dia ada ruangan atas juga untuk private event. Downside dia, parking agak susah kat sini. So kalau korang datang sini, kena expect susah cari parking. So jangan stress-stress. Dah ready mental, parking dia kena carilah. Banyak je parking, tapi kena sabar lah ya. So overall I kasi 4.5/5. Sedap, korang boleh datang. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Yang belum subscribe boleh subscribe, sebab besok I nak pergi luar negara dengan family I. Dekat mana tu? So korang kena follow dan subscribe lah, baru tahu negara ni I dah pernah pergi. Tapi I pergi yang belah northern part dia, atas, belah atas-atas. Kali ni I pergi south western, barat daya negara ni, belah bawah sikit. Explore macam-macam. Kita akan explore makanan dan tempat-tempat menarik. So kalau korang nak tengok, jangan lupa subscribe. See you guys on the next video.